Ini bukan kampung biasa sebab penduduk dia ada seorang je. Inilah Monawan, Nebraska, bandar paling kecil di Amerika Syarikat. Tapi kenapa ada seorang je dan siapa dia ni? Bandar unik ni terletak betul-betul tengah Amerika. Cuma 6.4 km dari sepadan South Dakota dan 96 km dari pasar raya paling dekat. Dulu Monawan ada 150 penduduk, lengkap dengan kedai-kedai, restoran, malah siap ada penjara sendiri. Tapi semuanya berubah bila penduduk mula berpindah ke bandar besar. Tinggallah seorang je penduduk setia, Elsie, wanita berusia 91 tahun. Sekarang bandar ni cuma ada 3 bangunan, sebuah rumah, perpustakaan dan tavern, sebuah kedai makan kecil milik Elsie. Tavern ni buka 6 hari seminggu di mana pengunjung boleh rasa burger special buatan Elsie sendiri. Bayangkanlah, dia sendiri yang jadi datuk bandar, setiausaha, pustakawan dan owner kedai. Semua dia seorang. Nak apply lesen kedai pun senang. Dia apply, dia sign, lepas tu dia approve sendiri. Walaupun tinggal seorang diri, Elsie tak pernah sunyi sebab kedainya selalu meriah dengan pelanggan dan pelancong yang datang dari jauh. Kalau korang berminat nak beli tanah dekat sini, Elsie siap ada senarai tanah kosong yang korang boleh pilih.